Weh, lesen pertama aku, geng. Lesen pertama aku, casting dekat Adoro. Pelampung dah biasa, dah aku rasa. Casting aku tak pernah rasa ni. Reel baru telah dihanyirkan, kawan-kawan. Alhamdulillah. Terima kasih, geng, yang masuk live kita. Korang nampak tak? Empat hari kan aku kumpau kat sini. Main casting, 4 hari aku kumpau. Sama-sama kita Parkinson. Yang ni korang setting bermula daripada 8. Kadang-kadang yang ni kan ada 10, ada 20 tau. Macam Daiwa, dia ada sampai 20. Jadi korang try setting 10 dulu, baling slow-slow 8. Lepas tu dah nampak jauh sikit, buat 6. Buat 4 sampai 2. Kalau kosong ni memang korang power lah. Biasa kita last 2 lah kalau pakai Tatula. Untuk Seahawk ni kita pakai 4. Ini pun semalam member yang tolong setting kan. Dia settingkan di 4. Untuk break ni kita ketatkan sikit. Jadi kalau gewang korang jatuh ataupun SP jatuh, pastikan benda ni tak terlampau pusing sangat itu je. InsyaAllah lah, tak bihun lah. Lepas tu cara baling pun jangan terlampau entak sangat. Bang, baru nak belajar main PC. Saja sikit bang, reel and road untuk pemula. Kalau kita nak suggest pun, kita pakai pun custom kan. Korang tengok kita punya road pun buat sendiri. Road pun kita potong. Oi, wow. Allah lucut. Oi, ketuk tepi sampan siut. Bagagor macam aku. Aduh, tak lekat. Terkejut. Aku tengah borak-borak, dia tetap. Oi, silaku. Aduh, tak sempat bagi tali, tak sempat. SP memang terus sembat dia. SP kalau apa tu? Yang RM5 sepaket tu? Ya. Kalau tu sekali dengan kita terkejut bang. Makan lagi yuk. Boleh buat taruh kan? Rambut halus. Alhamdulillah. Mael. Oh, Mael. Ya. Terima kasih bang. Okey. Weh, dia repeat balik weh tepi sampah ni. Lesen pertama aku, geng. Lesen pertama aku casting dekat Adoro. Alhamdulillah kawan-kawan. Lesen pertama kita masuk petang. Masuk live terus tak. Masalahnya dia siap bawa SP aku tu. Aku ingatkan sangkut. Aku tarik berat. Lepas tu dia siap bawa SP aku. Aku rembat lah. Jatuh terus makan tu. Ni DSP dia. Ada kot dekat beg kuning dulu ada. Makin berisi nampak sahabat. Alhamdulillah. Okey Sepaket ada 6. Satu RM5. Ni DSP dia. Alhamdulillah, syukur kawan-kawan. Syukur kawan-kawan Reel baru telah dihanyirkan kawan-kawan. Alhamdulillah. Terima kasih geng yang masuk live kita. Pelampung dah biasa, dah aku rasa. Casting aku tak pernah rasa ni. Tak, masalahnya apa dia buat kat tepi sampan tu? Ikan tu apa buat kat tepi sampan tu? Masalahnya pot sampan ni gasak makan. Dah 2 kali ketuk, tadi lucut. Korang nampak tak? Empat hari kan aku kumpau kat sini. Main casting, 4 hari aku kumpau. Sama-sama kita Parkinson.